DAP Melaka mengucapkan selamat maju jaya kepada Datuk Dr. Mohamad Akmal Saleh susulan pengumumannya meletakkan jawatan sebagai Exco Negeri. Pengerusinya Khoo Poi Tiong berkata kedudukan Ahli Dewan Undangan Negeri Merlimau itu boleh diisi oleh orang lain. Ahli Parlimen Kota Melaka itu dalam perkongsian ringkas di media sosial turut berterima kasih kepada Dr. Akmal atas perkhidmatannya sebagai Exco Kemajuan Desa, Pertanian dan Kerta Jaminan Makanan Negeri. Menurut Poi Tiong, sudah menjadi resam setiap yang patah akan tumbuh dan yang hilang akan berganti. Selain berkata, pasang surut merupakan lumrah duniawi. DAP paling lantang menggesa Dr. Mohamad Akmal melepaskan jawatan Exco Melaka susulan Ketua Pemuda UMNO itu membawa usul supaya UMNO menarik diri daripada Kerajaan Perpaduan. Melalui sayap pemudanya Depsi, parti itu berkata gimik keluar kerajaan yang dimainkan oleh Dr. Mohamad Akmal terbukti bahan lawak politik apabila Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan untuk bersama Kerajaan Perpaduan. Depsi berkata kenyataan Ahmad Zahid bahawa UMNO tidak mahu dipatuk ular sama kali kedua telah menutup ruang spekulasi rundingan UMNO dan PAS.